Okay. Alright. So the next one kita ada background remover. Patch 15. So patch 15 ni dia kena bayar. Okay. Kejap lagi saya bagi lepas kita rehat. Alright. Background remover. So dengan satu klik dia akan terus remove lah. Okay, dah ready dah. Dah dapat dah macam ni. Dapat dah. Baik, tuan-tuan dan puan, sila fokus dekat sini. Saya perlukan masa 10 minit untuk jadikan you guys sebagai designer. Alright. So dekat sini kita belajar tentang kontras background dengan text. Kenapa kontras tu penting? Because of macam saya mention tadi, text ni mengandungi message. So bila kita buat poster, slide presentation, any kind of design, kalau kita punya text tu macam ni, message kita yang kita cuba nak sampaikan tu agak sukar untuk kita nak sampaikan. So kita kena pandai pilih warna. Alright, so macam mana nak pandai pilih warna apa semua? Of course lah, perempuan mesti reti pilih warna kan? Matching-matching ke tak? Tak apa, Canva ada. Canva ada kalau tak reti. Right, nanti saya kejap lagi saya akan share macam mana kita nak pilih warna. Cuma dekat sini saya nak mention the first thing first, as someone yang tak tahu design, kalau kita tahu benda ni, design kita akan berubah. Which is, the first one is craft. That one is the fundamental one dalam design. Right. Kalau yang kedua ni pula, which one is better? Kiri ke kanan? Kanan. Ke depends on cita rasa masing-masing. Okay. Alright, so tuan-tuan dan puan, dalam design ni dia ada rule of thumb. Sama ada cara guna colour, cara guna font, cara guna size of text. Yang dekat sini yang masalahnya yang this one. Okay, design is not a rojak bukan ABC So kita tak boleh gunakan satu colour terlalu banyak. Okay, maksimum ada 3, okay, tapi maksimum 4 colour. Just ingat logo dan warna Google. Dia ada 4 kan? So 4. Okay. Untuk font dia ada 3. Nak tolong tak ni? Okay. Kenapa 3? Dia punya tajuk, subtajuk dengan body. Alright. So benda tu dia akan wujudkan hierarchy. Sebab tajuk dia size lain, subtajuk dia size lain, body text dia size lain. Right. Tapi dekat sini kan, we learn about repetition. Okay, kalau perasan dekat sini font dia sama je, size dia sama je, warna dia sama je. Dan even cuba tengok daun tu dengan bawah tu, itu repetition. Bukan saja sama sebab dia daun, itu daun, tapi sebab dia punya style pun sama. Nampak tak dia jenis macam illustration, copy style. That's why copy style tu sangat penting. Right? So kalau kita nak letak sini bunga boleh, cuma dia kena style design dia sama macam dia. Dia is a icon yang macam tu. Right? So clear berkenaan dengan repetition. Okay, how about this one? Level 3 untuk menjadi seorang designer. Which one is better? Oh, dah tahu dah dia punya pattern Kanan lebih afdal. Kenapa kanan? Okay, that's good. Position. Bukan jarak, space. Bukan space. Exactly, alignment. Right, kalau nampak dekat sini, nampak tak social ni, text ni. Alright. So lepas ni kalau tuan-tuan dan puan diminta untuk jadi juri poster Hari Merdeka ke apa ke, you already know lah the framework. Check dia punya alignment, dia punya colour, repetition, contrast. Okay.
Alright, clear berkenaan yang ni ya. Okay, level keempat which is level yang sangat advanced. Mana satu better? Kenapa kanan better? Jelas. Dia apa tuan? Dia ada border. Dia senang dibaca kan? Dan dia ada direction. Pasal tak ada direction? Kalau yang ni, sebab dia tak ada this border ni kan, kita mata kita nak macam ni ke? Kan? Tapi this one sebab dia ada this petak box ni yang kita panggil sebagai bento box. Alright? So kita tahu, kita akan baca sini dahulu. So dan mata kita akan turun ke sini. Macam tu. So itu kita panggil sebagai guideline untuk human eyes. Okay? Dan benda ni dia wujudkan benda ni kenapa? Sebab of jarak this one. Yang dipanggil sebagai proximity. Proximity itu adalah jarak antara point dengan point ni. Contoh macam ni kan dia saling berkaitan kan. So macam mana kita nak groupkan dia supaya orang anggap benda tu dia satu kumpulan berkaitan. So kita wujudkan proximity. Right, dengan alternatif letakkan box dan yang ni jangan jarak sangat. Yeah.